baju biru yang belum lagi tewas dan juga pasukan baju merah yang belum lagi tewas di tempat sendiri. Jadi saya rasa sudah tentu malam ini akan cukup menarik. Bermula dengan satu sepakan sudut, tetapi inilah yang dilakukan oleh Safiq Rahim. Bagaimana anda saksikan? Ini adalah set play. Kalau kita lihat JVT bermain hantaran ke bahagian Papus yang di mana target man is Antonio, dan Antonio akan membuat satu hantaran kepada Papus di sini, dan itu satu set play yang ditunggu oleh dua kat situ, Zakuan dan juga Lucero yang berada di bahagian Papus. Ini jaringan. Bagaimana anda saksikan? Okey, ini yang kalau kita dapat lihat adalah goalkeeper sudah berada di 15 tak silap saya, Daud Su yang membuatkan reset bahagian tengah. Banyak juga percubaan oleh Lucero dan ini antara satunya di minit ke-12 dan mungkin sedikit saja melepasi mungkin bahagian Nepos yang memang senang. Minit ke-24 Jorge Pardias berada betul-betul dalam keadaan yang terkawal juga untuk satu rembatan cantik, tapi anda perhatian kerana pemain ini amat-amat bahaya sekali. Dan sekali lagi satu bola yang tidak dijangka dan mungkin Khairul Fahmi Encik Mat saya rasanya oleh kedua-dua pasukan. Cuba diasap sekarang ini oleh Martin Lucero, namun begitu dapat ditangkap dengan begitu baik oleh Khairul Fahmi Encik Mat. Asalkan awal masih lagi pergerakan menarik Lucero sekali berdebak. Satu chip yang agak menarik masuk gol. Begitu bijak memperdaya menjaga gol pasukan Kelantan. Kita lihat di sini bagaimana bola yang terlepas daripada tandukan oleh Muslim tadi. Okey, kita lihat bagaimana daripada kaki Muslim tadi jatuh kepada Azamuddin yang tanpa melengah-lengah, pantas dia menampak peluang yang dicipta oleh Lucero ini tanpa kawalan daripada pemain-pemain Kelantan sendiri. Dengan mudah melakukan satu lambungan ataupun cuba mencari Draman Traore, namun begitu masih lagi dalam kawalan. Berusaha keras nampaknya Draman Traore. Kita lihat bagaimana kesungguhan antara lambung ke depan. Cuba mencari mereka. Kita lihat tadi di sini Marcos lambat untuk memintas bola, dan kita dapat lihat di sana bagaimana pemain JDT nombor 15 iaitu Fazli tidak mendapati dan satu hantaran yang cukup baik. Kita dapat lihat memang kepakaran daripada Indra Putra, itu tandukannya memang. Wanzek berdepan Fazli untuk Dausu Brandon dan terus ke depan menjadi Draman Traore. Kadang lumayan ketiga ini. Ya, kita lihat ini sedikit agak dan membenarkan hantaran silang masuk ke dalam satu kawasan bahaya. Tapi pujian harus diberikan kepada Kecil. Nyata beliau berani satu tandukan diving header yang cukup menarik menewaskan Farizal. Farizal lambat keluar untuk melakukan ataupun menggagalkan hantaran silang itu tadi. Beliau tertunggu-tunggu dan jangkauan ataupun palang pintu gol pasukan Kelantan. Dan begitulah lah dia keputusan